boleh reflect pada Ramadan pada tahun ini. Kalau saya nak melihat dari segi Ramadan inilah satu bulan yang mana kita membuat satu perancangan yang sangat teliti dan perancangan yang sangat sempurna sebab dia melibatkan diri kita. Dan sebab itu, kalau kita nak reflektkan dalam kehidupan kita sebagai warga JKM, sebagai pejabat awam hari ini, kenapa kita menjadikan bulan inilah satu bulan yang kita penuh dengan integritinya dalam kerja buat kita? Tidak ada siapa pun yang tahu apa yang kita buat dalam kerja buat kita. Sama ada kita jujur, sama ada kita amanah, sama ada kita integriti atau tidak integriti dalam kerja buat kita. Kadang-kadang kita lah yang tahu. Tetapi kadang-kadang apabila perkara itu diketahui, apabila kita dapat maklumat-maklumat bukti-bukti bahawa saudara dan sekalian ada terlibat dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi, tentu sekali kita tidak akan bertolak ansur pada golongan-golongan ini. Mereka ini patut dinyahkan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka tidak boleh berada di satu jabatan yang namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab perkataan kebajikan itu adalah satu perkataan yang sangat mulia. Jadi saya harap sangat-sangat mudah-mudahan orang kata madrasah Ramadan pada yang kita lalui untuk sama-sama kita reflect kembali diri kita.